sekarang semua jemaah dah berniat ihram sebab dah masuk ke kawasan Miqat. Bila dah masuk kawasan Miqat, semua jemaah dah berniat ihram lah untuk menunaikan umrah dan perlu mula jaga pantang larang ihram. Sambil tengok fasiliti dekat sini. Ada meja tau. Seat tengah ni ada meja. Untuk seat yang belakang ni ada meja macam dalam flight. Ada? Welcome. Wah, makanan datang. Tutup. Kat sini dia tunjuk destinasi. Assalamualaikum. Ada apa? Assalamualaikum. Salam. Dia ada jual roti ringan-ringan, air sebelah. Bisnes. Boleh tour ke? Oh no. Sampai sini je. Okay, syukran. Okay, kita tak bagi. Jadi mari kita ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap lagi 5 minit lagi kita akan berniat mikot. Okey. Bezanya kita tak bermikot dekat Bir Ali, kita bermikot di laluan yang melalui kawasan sepadan Bir Ali. InsyaAllah. Sebab naik train ni kita tak pergi masjid. Kan kita lalu sepadan antara tanah haram dan tanah halal. InsyaAllah. Okay, kalau nak bermikot sekarang pun boleh. Okay. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. So, sekarang kita on the way ke Hotel Al-Safa Tower 1. Di tengahnya ada lift. Package berlian. Jarak hotel cuma 50 meter dari masjid. Kita dah sampai dekat Hotel Al-Safa. Ada welcoming drink dan kurma. Macam-macam tak nak minum teh ni. Apa rasa teh dia? Panas. Welcoming drink dia. Betul? Sebab tu dia bagi kurma sekali. Tak panas, tak tu lagi. Review tu. Review teh. Welcoming drink. Welcoming drink. Laju tadi. Siap tau. Asal tu kena makan kurma tu. Siap tu. Kesian, pahit anak kita bagi kurma. Dah bagi dah mana dah kurma. Cover dengan air dia. Kita makan Okay, ni adalah floor lift hotel untuk ke bilik. Sekarang saya nak pergi tingkat 19 sebab
luggage kumpul dekat sana. Assalamualaikum. Bilik air dia. Okay. Masya Allah. Okay, ni bilik untuk double. Ada TV. Bilik 18-15. Alhamdulillah dah selesai umrah, tapi belum tahalul. kita dah selesai tawaf dan sa'i, naik bagita. Okey. Sekarang tengah berlangsungnya pertukaran kiswah. Allahu Akbar. Tu. Dia tengah tukar kiswah. Haji. Yeay, dah botak. Sorry, ingat ini bola, rupanya ini botak. Bang tak botak? Ha? Tak botak. Kenapa? Tak nak. Rambut ni mahkota lagi. Okay, sekarang kita dekat Wadi Fajar, dekat Hudaibiyah, ziarah Hudaibiyah sebelum pergi masjid Hudaibiyah untuk bermikot bagi umrah ketiga. Okay, jadi dekat sini ada unta, ada kambing, ada ayam, keldai. Semua ada. Nak try sate unta pun boleh. Ni dekat sini dah ada fasiliti baru. Ada playground untuk budak-budak main. Ni ada ruang solat. Ruang solat berjemaah. Dulu tak ada bumbung kawasan ni. Open space. Sekarang masih open tapi dah ada bumbung sikit lah. Kodok pisang. Kita makan nasi buat orang lah, tak habis. Okey, baik. Tahu goreng, kari pap, cekodok pisang, cucuk udang, kan? Cucuk sayur. Oh, ni cucuk sayur, ni cucuk udang. Besar gemuk-gemuk. Sate unta dah sampai. Topak dah macam apa ni? Wedding. Perlawanan antara abang lawan adik.
7. Assalamualaikum. Jadi saya akan kongsikan macam mana nak booking dan dekat mana nak booking bagika atau wheelchair untuk tawaf dan sa'i dekat dalam Masjidil Haram. Okay, so sekarang lokasi saya berhadapan dengan King Abdul Aziz Gate. Bahagian sini, sebelah ni Hotel As-Safwa Tower 1. Okey. Dan kalau sebelah dia ada Nusuk Care ataupun boleh cari WC2. Okey, lepas tu jalan je sini. Kemudian akan nampak entry. Dahul. Entry maksudnya masuk. Okey, lepas tu masuk je lah sini. Jadi dekat sini ada ruang menunggu. Ada ruang menunggu kalau barisan panjang. Okey, jangan risau dekat sini dia dah bahagikan kategori barisan. Ada barisan untuk wheelchair, untuk accessible road, mana yang bagika dengan wheelchair. Lepas tu ataupun dekat hujung sana on-site lane booking. On-site booking lane maknanya yang ni lah, walk-in, booking walk-in. Okay, ini ada wheelchair lane, accessible road, on-site booking ataupun online booking. Kita masuk je on-site booking. Maknanya kita nak beli walk-in. Okay, lepas tu terus je, terus dan beratur. Harga dia Rp150 untuk yang warga emas. Okay, kalau dewasa 200 untuk tawaf dan sa'i. Okay, nanti saya sharekan harga lah. Ini kaunter dia. Okay, lepas tu keluar. Dah siap. Sekarang saya akan share laluan lift untuk pengguna wheelchair yang stay dekat Hotel Safwa Tower. Okay, pergi WC3, masuk sini As-Safwa. Sampai Blogger Indonesia? Malaysia. Malaysia? Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia? Oh, Malaysia. This is a brand. Belum. Belum. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Belum boleh. Belum boleh. Okay, syukran. Belum number one. Number 1 YouTube? Yes. YouTube. Okay. Kena tahan pula. Okay. Then nampak signboard As-Safwa Orchid. Kita ambil lift. Yang ini As-Safwa Orchid Hotel Elevator. Ni pergi RE lobby. Malaysia. RE. RE receptionist. Nak pergi hotel. Oh ya. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Saya nak pergi beli perfume sebenarnya. Nak pergi. Oh, ni. Naik lift yang itu, tekan food court FC dekat food court ataupun M1. Pukul dengan satu. Detail ada punya lift. Ya, memang dia akan lalu 3 lift kat sini. Oh. Okey. Ni hotel Ni hotel punya. Dengan Sapa Hotel ni kan? Dia dengan Sapa Hotel ni kan? Ah, Sapa Hotel yang sebelah dengan Kuning kan? betul, ni Safwa
punya, Safa Orchid. Sapul ke kat sini? Okey, okey. Okey. Terima kasih ya. Sama. Okey, dah sampai. Ni dah sampai lift lobby. Baru lobby. Lift lobby hotel. Kita memang guna lift Safa Orchid. Lepas tu terus. Tapi kita stay dekat Safa Hotel. Yang ini akses untuk pergi ke bilik. Tekan naik. Barulah ada banyak button. So, kita tingkat 18. RE, receptionist, FP, tempat makan, MP Mus surau yang disediakan dekat Hotel Safwa in case dekat masjid penuh. Okay, kita boleh solat jemaah dekat MP lah. Ni lobby hotel. Bukan lobby. Oh salah, bilik kita sana. Okay, siap. Ini laluan ke hotel Oasis untuk package mutiara dari Masjidil Haram. Ni Oasis. Itu semua yang ambil. Yang kedai direct tu daripada McDonald tu sampai tu. Semua buat sabil tu. Buat sabil. Ada kaki-kaki sabil. Hotel kat Mekah ni kan, dia bukan ikut harga pada star. Ikut paling dekat distance dengan masjid, makin mahal harga dia. Tak kira lawan star. Tak ada star pun mahal. Kenapa? Distance dengan masjid yang dikirakan. Bukan pada qualified of hotel. Bukan facilities of hotel. Assalamualaikum. Kita berada kat mana? Di sekitar kawasan Oasis dan juga Ilah Baiti, di mana kawasan dulu tempat orang merokok, tempat orang merokok dan juga orang memberi stabil di kawasan ini. Sekarang peraturan baru, siapa-siapa yang merokok di kawasan ini akan didenda RM200, di mana pihak polis yang berbaju hitam, mana baju hitam tu, polis baju hitam akan ambil visa. Nanti nak keluar dekat immigration, dia akan kena charge 200 satu kesalahan. Ni kawasan merokok. Dah tak ada orang, dah clear. Okay, baik. Sekarang kita akan agihkan sabil. Pack makanan kita pun dah sampai. Kita akan Haji dah start. Haji dah start. Haji dah start. Dia nak tengok. Dia jalan dulu. Dia jalan dulu. Sama. Terima kasih banyak. Boleh estimate kat sini. Dah selesai. Haji, khalas? Balas, tamam. Tamam. Alhamdulillah. Apa dah bagi? Sampai 100 pack habis dalam masa 5 minit. Ada 2 minit. Pasal hari ni ada gangguan kan, ada polis. Faham? Ini ada polis jadi dia lambat sikit habis. Selalu 2 minit je. Baik, Assalamualaikum. Ada apa-apa nak tanya tentang pos-pos? Wah, dia dah buat bunga. Jadi kita dah sampai kilang mana. Kita dah sampai.
Ambil tempat, ambil tempat. Bagian atas wadah kaca tempat bawah terlihat pembahu di dalam wadah terdapat corong dan keluar dari baja tahan di mana minyak mawar dikosongkan tanpa menggunakan pipet khusus yang disaring hingga mencapai pengambil dengan Sekarang kita dekat kilang mawar, kilang minyak wangi. Ni dia masak kat sini. Dia masak air mawar tu, dia sampai mendidih, sampai keluar air mawar dia kat depan tadi. Ni semua dia punya itulah dapur-dapur. Oh, nampak ke? Ni air mawar dia. Ni yang dah siap. Bila dia masak, air mawar dia akan turun sini. Lepas tu atas tu minyak. Minyak tu lah jadi minyak wangi. Boleh, Bromo boleh, Anis boleh, pusat lagi gratis boleh. Sati unta ada, bakso ada, susu unta ada, avocado jus mangga dan 5 campur ada. Enak bayar, no enak apa boleh, gratis boleh. Manusia bagus boleh. Sini papai. Okay, sekarang suasana untuk beli tiket cable car. Dia dekat basement, tingkat bawah. Tuk, relax Tuk. Tak ada lah siapa. Okey, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah trek untuk hiking Apa daki? ke Taif. Ya Tuk, waterpark. Subuh boleh, jadi tu. Terus buat wadah 6 pusingan dulu, lepas subuh. Aku balik. Lalu masuk pukul 10. Buat subuh. Lepas tu, mereka pusingan, balik. Boleh juga. Tapi yang paling depan tu yang paling jauh. Di mana pancaran cahaya batu Hajar Haswan. Dari kami nanti kita jamak terakhir. Kita jamak terakhir. Dia datang untuk yang naik wheelchair dia akan bawa ke satu tempat khas. Tadi kita naik lift untuk masuk dalam ruang ni. Orangnya tolak kan, kita bawa wheelchair sendiri tadi. Terlibat sama duduk dalam ni. Pengalaman baru.
bayar lah masuk ke pintu depan. Kita pintu khas. Nanti dia dah tambah ni. Masuk kat situ. Dia tengah uruskan wheelchair kita. Masuk kargo. Ni terus balik lah. Terus balik lah. Siapa ambil? Okey, okey. Okey. Pengalaman yang saya tidak boleh lupakan masa tu kat Mekah, saya ingat tak dapat Nabi Ibrahim. Kat Madinah pula saya ingat punya museum-museum tu macam best lah, boleh belajar benda yang patutnya dipelajarkan. Okay. Memori yang tak boleh dilupakan dekat Madinah is kita pergi makam Rasulullah SAW. Kat situ kita dapat tengok makam Rasulullah dan dapat tengok depan-depan. Soalnya tengok kat TV kan, tapi kita tengok depan-depan. Lepas tu pengalaman first time solat Jumaat kat Masjid Nabawi, aura dia lain lah. Rasa best sebab kat situ kita jumpa orang macam-macam. Tak kisahlah orang kulit hitam ke, putih ke, purple ke, pink ke. Tapi kat situ di mana Islam ni Islam lah, macam semua orang berpegang pada agama yang satu lah. Dan kalau kat Mekah pula sama juga pengalaman dia, jumpa orang yang lain-lain. Paling best yang paling lupa bila depan-depan jumpa Kaabah. Tinggi rasa dia tinggi, tengok macam tinggi gak Kaabah ni. Tapi bila tawaf tu lagi awal-awal first tawaf kita buat umrah pertama, yang first tawaf tu memang rasa macam unreal lah. Sebab kita tak pernah kita tengok orang buat, tapi bila kita buat rasa lain lah. Itu pengalaman yang tak boleh lupa lah. Tak boleh lupa dekat Madinah dulu alhamdulillah dapat ke Raudah makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Lepas tu dapat explore Masjid Nabawi, dapat tengok seiling terbuka, dapat buka payung terbuka tu tutup juga, seiling tutup juga. Lepas tu kat Mekah alhamdulillah kita fight memang totally fight pergi untuk pegangkan Kaabah. Alhamdulillah dapat. And then alhamdulillah dapat ke Mutazam juga, alhamdulillah. And then dapat ke Hijri Ismail yang kat luar tu je lah. Alhamdulillah kita request bilik untuk menghadap Kaabah. And alhamdulillah memang cantik lah. View paling mahal lah. View paling mahal. Memang alhamdulillah rezeki. Dengan masa dengan ustaz tu banyak saya bagi soalan tau. Rasa macam dapat belajar macam mana sebenarnya terjadi. Soalan saya bagi tahu kenapa Nabi Muhammad tak suka ni merah, tapi sebenarnya Nabi Muhammad tak selalu pakai. Lupa saya. Mutawif ustaz banyak bantu, especially bila menambah ilmu dalam agama. Sebab pasal agama Islam ni tak semua dalam buku, tak semua dalam Google. It's a knowledge of orang Muslim kan. Macam mana ukuran tanah haram semua tu mana ada kat Google. Macam diorang kira diorang tak tahu. Contoh batu ada lagi ustaz cerita pasal sejarah-sejarah tanah-tanah. Macam mana Rasulullah SAW dia mendaki gunung duduk seorang lepas berisi dan pakcik dia meninggal. Macam mana Rasulullah minum. Sunnah-sunnah yang kita tak pernah belajar, ustaz bagi tahu. And insyaAllah nanti kalau balik Malaysia ke ataupun waktu dekat Mekah ataupun dipanggil semua dekat sini, insyaAllah akan buat lah. Tapi so far memang ustaz memang terbaik lah. Memang banyak ilmu banyak ilmu yang saya belajar. And alhamdulillah like all the question yang kita orang tanya memang ustaz jawab. And memang membantu kita, tapi kita pun jenis explore. So macam redah sendiri lah. Logistik wise okey dah semua. Alhamdulillah okey. Okay, soal meaning kita tahu through search dekat Gemini. Kita cari macam travel agency yang ada package untuk sampai Mekah dekat 1 Muharram. Sebab niat kita memang nak
tengok kiswah apa pertukaran kiswah tu. Tuan Hamilah jumpa Mukminin as a first choice, is it? One of the choice. So kita choose lepas tu tengok compare harga semua, and then kita go for Al-Mukminin lah. Recommend lah. Siapa yang nak tanya nak tahu Siapa nak pergi umrah. Siapa nak pergi umrah, insyaAllah kita akan cakap lah one of the company.